Jika ada jenazah atas rumah, boleh tak ahli keluarga makan? Kedarah pun boleh, tak usah kata makan. Banyak sangat nak tunjuk pandai, nak fatwa, gila nak jadi mufti, faham? Gila nak jadi ustaz, gila nak jadi baba tok guru. Oh, kalau ada mayat atas rumah, tak boleh makan. Pergi aja mu. Kitab mana ke apa? Mazhab mana tak boleh makan? Mazhab Facebook. Mazhab Facebook. Betul tak? Ramai. Nah, gelepor nak jadi mufti, gelepor nak jadi mujtahid. Tak ada. Tidak haram makan. Faham? Boleh makan. Tak ada masalah. Orang luar boleh makan, ahli keluarga boleh makan. Kat mana dalil tak boleh makan? Ada dalil? Tak ada. Yang dilarang, dengar molek, batu dengar molek ngaji. Yang dilarang bila kita pergi ziarah orang kematian, kita orang luar ni, kita suruh tuan rumah awak makan. Itu dilarang. Kenapa? Menyusahkan tuan rumah. Faham tak lagi? Ada pun tuan rumah boleh makan dalam rumah dia. Faham? Banyak kita ni kena kecek je. Ngaji molek. Nampak? Wala ta'khudhul ilma illa min afwahil ulama. Jangan ambil ilmu melainkan daripada mulut para ulama. Faham? Yang haram kita pergi rumah ziarah orang mati. Kita duduk je ke-7. Orang mati di triang tu. Tak? Jadi siapa duduk tunggu mandi, dah awak asyik orang apa beruk kata orang ziarah, nyusah ke balu si mati. Faham? Itu dilarang. Ada pun anak si mati, rumah si mati, kau pandai dia nak makan apa pun. Ni siapa lah ngopek anak suruh turun tanah, alah bodoh. Dia nak ngopek anak hak mati, toki dia. Faham? Hak baby tu cucu si mati. Hei, dah boleh ngopek dah boleh. Dah boleh makan tau mah. Ngopek bawah. Ngopek bawah depan je kaki. Dah. Ini bodoh belaka ni. Faham? Ngaji buat lebih kurang. Ngaji molek biar kemah ilmu. Faham? Apa tak salah. Anak dia balik sekolah tak boleh makan tau mah, kena makan sejik. Dah ke berat nanang. Lagi mayat tak turun lagi tak boleh makan. Pergi aja mu. Faham? Kau duk tambah sikit orang kau jadi ngaruk. Tak salah. Tetamu pun boleh makan. Jika kita tidak minta, tuan rumah yang duk sibuk nak buat air kan. Faham? Kita tetamu je. Rumah mayat ada lagi. Nyegi buat air. Boleh minum. Ulama dulu mutaqaddimi, ulama moden pun gitu. Boleh makan. Nek?